Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Atifah binti Aziz dari Sekolah Menengah Kebangsaan St. Michael. Hari ini murid-murid kita akan mempelajari tajuk 4 Sains Tingkatan 3 iaitu kepelbagaian mineral. Okey, sebelum kita mempelajari tajuk ini, kita kena faham dulu apa itu kepelbagaian mineral. Pelbagai jenis batuan ditemui dalam kerak bumi dan setiap jenis batuan itu mempunyai warna, struktur, bentuk dan tekstur yang berbeza. Dan mineral ini mempunyai perbezaan tersebut yang menunjukkan bahawa batuan itu terdiri daripada mineral yang berbeza. Okey, dalam tajuk ini kita tengok ada 3 standard pembelajaran. Okey, yang pertama, pada akhir pembelajaran, murid-murid pasti boleh menjelaskan dengan contoh kepelbagaian bentuk mineral dalam kerak bumi. Yang kedua, murid-murid boleh mengenal pasti unsur yang terdapat dalam sebatian semula jadi. Dan yang ketiga, murid-murid boleh menjelaskan dengan contoh ciri mineral semula jadi dengan kegunaan dalam kehidupan seharian. Okey, objektif yang pertama, murid-murid dapat menjelaskan dengan contoh kepelbagaian bentuk mineral. Okey, apa itu mineral? Mineral ialah unsur atau sebatian pepejal yang wujud secara semula jadi di dalam kerak bumi dengan struktur hablur dan komposisi kimia yang tertentu. Di dalam kerak bumi terdapat 2 jenis mineral iaitu yang pertama unsur dan yang kedua ialah sebatian. Okey, apa ciri-ciri unsur? Unsur ini mempunyai beberapa ciri. Ciri yang pertama, unsur dia tidak aktif. Ciri yang kedua, unsur ini tidak boleh diuraikan. Dan unsur yang ketiga, dia adalah bahan yang paling ringkas. Unsur yang keempat, dia tidak bergabung dengan unsur-unsur yang lain. Contoh-contoh unsur yang terdapat di dalam kerak bumi ialah emas, berlian dan juga perak. Okey, murid-murid, seterusnya kita lihat apa pula ciri-ciri sebatian. Okey, sebatian ini merupakan gabungan 2 atau lebih unsur dan dia merupakan gabungan logam dan bukan logam. Sebatian juga wujud dalam bentuk biji iaitu sebatian tidak tulen. Contoh sebatian yang wujud di dalam kerak bumi ialah boksit. Yang kedua ialah hematit dan yang ketiga ialah galena. Okey, sekarang tibalah masanya untuk kita menguji minda sama ada murid-murid faham ataupun tidak untuk tajuk ini. Soalan yang pertama, apakah ciri mineral semula jadi iaitu unsur semula jadi? Adakah mineral semula jadi ini reaktif? Jawapannya adalah salah. Okey, soalan yang kedua, adakah ciri mineral semula jadi ini tidak bergabung dengan unsur lain? Jawapannya betul. Dan yang ketiga, adakah ciri mineral semula jadi ini wujud dalam bentuk tulen? Jawapannya adalah betul. Dan yang keempat, adakah ciri mineral semula jadi ini tidak reaktif? Ya, jawapannya adalah betul.